kalau isteri dia keluar je dia cerai je. Itu dah taklid tu. Berapa? 3. Allah, 3 Allah. Kita kena, pasangan ni kena banyak belajar. Ya. Jangan hanya jumpa ustaz bila dah terlambat. Betul. Dah bercerai, dah talak 3. Dah ada yang baru kahwin. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dia baru seminggu kahwin. Macam mana, apa cerita kan? Ni saya ni dah terkeluar dah kata kan. Dia kata kalau isteri dia keluar je dia cerai je. Itu dah taklid tu. Berapa? 3. Allah, 3 Allah. terus. Baru kahwin. Kahwin dah seminggu 2 minggu tu. Bergaduh sebab apa? Dia muda, dia pasangan muda, dia muda. Benda kecil pun jadi besar. jadi show. Terlalu muda kan untuk kahwin. Ya. Dia sebenarnya bukan isu muda, tapi kita ni matang lambat. Umur 20 dah 23, 24, 25 pun masih tak matang. Ya. Masih ke anak-anakan, masih ke Apa punca budak-budakan. dia Ustaz rasa? Keluarga lah. Sebab kita ni pendidikan, keluarga, persekitaran, kita nak main, kita nak enjoy. Responsibility tu sudah hilang dalam hati anak-anak remaja. Manja, dimanjakan. Kita pun kalau sekolah sekarang, kalau pukul je, see you in court. Tak boleh langsung kena Tak boleh langsung kena kan. Dalam kita melayari rumah tangga ni, dengan anak-anak kita kena tegas. Baru dapat anak yang cepat matang. Bila dimanjakan, dia dah umur 25 pun manja lagi. Bukan manja dia maksudnya, dia masih tak ada tanggungjawab yang dia tak sedar. Berfikir, tak matured. Tanggungjawab, peranan dia. Jadi bila begitu, dia mudah. Benda sikit je dia mudah melenting. Betul. Mudah panas. Panas je dia keluar. Dia nak bagi sesuatu yang menyebabkan isteri dia marah ke, menyesal ke. Tapi dalam masa sama, dia pun menyesal. Bukan dia nak cerai pun. Tapi dia nak tunjuk bahawa dia ada kuasa. Sebab itulah banyak proses yang perlu dihadapi oleh pasangan-pasangan muda sekarang ni. Betul.